نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان وحسن يقين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Syekh Niaz mulakan kuliah beliau pada hari ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi sekalian alam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon bantuan atas urusan agama dan juga urusan dunia. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang jujur lagi amanah. Kemudian kepada ahli keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang mengikuti di atas jalan kebaikan ini sehinggalah yaumuddin. Nahnu fi akhir layali hadzal 'am al-hijri. Pada hari ini kita berada di penghujung tak bagi tahun Hijri. إذ لفظت السنة أنفاسها الأخيرة. Kita ni dah masuk pada hari-hari akhir di bagi tahun Hijri, pada tahun Hijri kali ini. وطوت هذه السنة أعمارنا فيها. Bermaksud apabila tamatnya tahun ini maka kita kata bertambahlah umur kita lagi setahun. فما غفل فيها من خير فقد دون عند الله تبارك وتعالى. Jadi apa-apa sahaja kebaikan yang kita lakukan dalam tempoh setahun yang lalu ini maka semuanya tersimpan dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. وما عمل فيها من شر فقد سطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. Dan kalaulah kita ada buat perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang jahat maka semuanya juga ada tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas sama ada perkara yang kita lakukan itu perkara yang besar ataupun kejahatan yang kecil. سطرت فيه الشهور، سطرت في هذا الكتاب الذي تكتبه الملائكة الشهور وما عملنا بها. Jadi semuanya dicatat oleh para malaikat, segala amal-amal perbuatan kita ditulis oleh mereka. وسطرت فيه الأيام. Ditulis pada setiap perbuatan-perbuatan kita pada setiap bulan dan begitu juga pada setiap hari. وسطرت فيه الساعات والدقائق والثواني وما من لحظة تمر من أعمارنا إلا وقد سطرت في هذا الكتاب. Bahkan mereka para malaikat juga mencatat setiap gerak-geri dan perbuatan kita setiap hari dan juga setiap saat ataupun setiap masa yang berlalu di dalam kehidupan kita. Apa sahaja amalan yang kita lakukan maka akan dicatat oleh para malaikat. كتبت فيه أعمالنا. Di dalam buku catatan itu semua di dalam buku catatan para malaikat ada tertulis amalan-amalan kita. الخير منها والشر. Sama ada amalan yang kita lakukan itu amalan yang baik ataupun amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. كل ذلك في كتاب عند ربنا سيعرض علينا هذا الكتاب بأعمالنا الخيرة والشريرة يوم القيامة. Dan semua catatan-catatan malaikat ini akan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan dibentangkan semula di hadapan kita apabila tibanya hari akhirat nanti. فكلما يمر علينا عام يمر ذلك العام من أعمارنا. Jadi setiap kali berlalunya apabila setiap kali tamatnya satu tahun maka berlalu jugalah ataupun habis jugalah umur kita setahun. لذلك يوم القيامة ينظر الإنسان إلى حياته كلها كأنها مرت ساعة أو ساعات قليلة. Jadi dikatakan di hari akhirat nanti kita akan dipertontonkan dengan amalan-amalan kita, amalan-amalan sepanjang kehidupan kita, dan kita akan lihat segala amalan kita ini dalam tempoh yang sangat singkat. ستنظر إلى أعمالك في السنة كأنها في ساعة. Kita akan tengok amalan kita ataupun apa yang kita lakukan dalam setahun dalam masa dikatakan lebih kurang sedetik ataupun sesaat sahaja. تتصفح كتابك يوم القيامة وتقول كم عشت أنا.
Apabila tamat dibentangkan satu persatu lembaran-lembaran kehidupan kita, maka kita pun kita akan terkejut dengan kita akan terkejut sehingga kita bertanya, berapa lama aku dah hidup di atas dunia ini. لهذا يقول الله تبارك وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تقول أنا عشت هذه العمر كله يمكن مثل وقت الليل أو وقت الضحى. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila mereka di hari kiamat nanti, mereka akan berkata seolah-olah aku ni hanya hidup dikatakan hanya hidup pada waktu malam, hanya hidup satu malam sahaja ataupun satu waktu pagi, waktu duha sahaja. ويوم يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق يوم الحشر عندما ينفخ في الصور فتقوم من في الأجداث كلهم سرعا فزعا يخافون ما الذي سيحصل. Jadi apabila ditiupkan sangkakala, maka semua manusia ataupun semua manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Daripada zaman datuk nenek moyang kita, semuanya akan dibangkitkan semula dan bangun dalam keadaan terpinga-pinga. Apa yang sedang berlaku, tidak tahu apa yang sedang berlaku kepada mereka. فيظنون في ذلك الوقت أنهم عاشوا في هذه الدنيا ساعة من النهار تعارفوا فيها وانتقلوا إلى عالم البرزخ. Ketika itulah baru mereka rasakan bahawasanya waktu mereka hidup di atas dunia itu sangat singkat, hanya dikatakan seperti satu perkenalan sahaja, seperti tempoh masa perkenalan sahaja di antara kita, kemudian kita berpindah ke alam akhirat. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan apabila kami bangkitkan mereka, maka mereka akan rasakan kehidupan mereka itu seperti dikatakan tempoh perkenalan yang singkat sahaja. هذا العمر كله تظنه ساعة، فكيف بالسنة؟ كيف بالأسبوع؟ كيف باليوم؟ Itu kalau kita kirakan semua ataupun kita katakan seluruh umur yang diberikan kepada kita. Bagaimana kalau kita nak hitung setahun ataupun sebulan ataupun seminggu umur yang Allah berikan kepada kita. لهذا كان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم إذا رأوا جنازة يتذكر أحدهم أنه هو في تلك الجنازة. Jadi sebab itulah mereka salafun salih akan membayangkan ketika mereka melihat jenazah, mereka akan membayangkan bahawa mereka lah yang sedang diusung. لهذا يقول العلماء يسن لكل إنسان أن يتذكر الموت حتى يخاف الله تبارك وتعالى ويعمل الصالحات. Sebab itulah para alim ulama berkata, disunatkan kepada semua orang untuk mengingati mati agar kita sentiasa takut dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. وقد سمع سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا يقول عندما مرت الجنازة يسأل يقول من هذا؟ Dikatakan pernah sekali berlaku di zaman dikatakan pernah sekali satu peristiwa ini berlaku di hadapan Sayyidina Abu Darda. Ketika ada satu jenazah lalu, kemudian lelaki ini pun bertanya, siapakah jenazah yang sedang diusung itu? فقال له أبو الدرداء هذا أنت. Kemudian Abu Darda pun berkata, itu adalah engkau. يعني أننا كلنا سنموت. Bermaksud kita semua akan mengalami nasib yang sama, kita juga semua akan mati. لهذا ينبغي على المسلم إذا انقضى يومه أو انقضى أسبوعه أو انقضى شهره أو انقضى عامه يتذكر في كل ذلك الوقت أنه قد لا يأتيه اليوم الثاني، لا يأتيه الأسبوع الآخر، لا يأتيه الشهر الآخر، لا تأتيه السنة التي بعدها. Jadi kita sebagai umat Islam perlu kita kata mengingati
ataupun kita kata perlu menghargai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang berlalu dalam kehidupan kita, agar kita dan kita perlu merasakan bahawa tidak ada lagi hari esok bagi diri kita. كل واحد منا يتذكر قدومه على الله. Semua mestilah hidup dalam keadaan sentiasa bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. كيف سيكون قدومك على الله تبارك وتعالى؟ Lihat diri kita masing-masing, bagaimana keadaan kita kalau kita diseru agar kita bagaimana keadaan kita jika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini. سئل أحد العارفين فقيل له كيف يكون القدوم على الله؟ Ditanyakan kepada ditanyakan kepada seorang arifin billah, bagaimana keadaan kamu ketika nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? قال أما المطيع فقدومه يكون كقدوم الغائب على أهله. الشخص الذي غاب وسافر ومكث طويلا ثم عاد إلى أهله كيف يفرحون به؟ يفرحون به فرحا شديدا. كذلك العبد المطيع يكون قدومه على الله فيه فرح شديد له، لأنه سيلقى الله تبارك وتعالى الرحيم الغفور الرؤوف. Kemudian dikatakan orang arifin billah ni pun berkata, keadaan seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan kesalehan dirinya. Jika dia itu adalah orang yang saleh, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang baru pulang daripada tempat yang jauh. Jadi dikatakan orang yang bermusafir, pergi bertahun-tahun ke tempat yang jauh, kemudian dia balik ke negara dia sendiri, bertemu dengan ahli keluarga dia. Cuba kita lihat bagaimana keadaan dia, dengan kerinduannya, dengan keseronokannya. Begitulah keadaan hamba yang saleh pulang bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan dia tahu bahawa Tuhannya Maha Pengampun, Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. فعندما يغيب أحدنا ثم يعود إلى أهله يكون عنده فرح وسرور أنه سيلتقي بأهله وهم كذلك يفرحون به. فالمطيع عندما يقدم على الله ينتقل إلى عالم البرزخ تتوفاه الملائكة، فإنه يكون في سرور وحبور وسعادة للقاء الله تبارك وتعالى. Jadi orang yang pergi ke tempat yang jauh, kemudian nak balik berjumpa dengan ahli keluarganya, dalam perjalanan lagi dia dah teruja, dah seronok, dah bahagia, terbayang-bayang apa yang akan berlaku ataupun apa yang akan disediakan oleh ahli keluarga mereka, oleh ahli keluarganya. Begitulah keadaan orang yang saleh. Mereka dalam perjalanan nak berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dah kita kata terbayang-bayang bagaimana para malaikat dan juga orang-orang saleh dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kedatangannya sebagai hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafrah al-malaika bi-istiqbalih. Dan para malaikat juga akan kita kata akan menyambutnya dengan sambutan yang meriah. Wa alam al-barzakh alam azim, a'zam wa akbar wa awsa' min alam ad-dunya. Jadi alam barzakh ni satu alam yang lebih luas daripada alam kehidupan kita di atas dunia ini. فالصالحون يلتقون فيه بالأنبياء والمرسلين والصالحين والمقربين والصديقين. Jadi orang-orang saleh mereka akan dapat bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para orang-orang saleh, bertemu dengan orang-orang yang mati syahid, bertemu dengan orang-orang yang mencapai kedudukan siddiqin. ويرون في عالم البرزخ أو ما يسمى بعالم الأجداث والقبور يرون ما أعد الله لهم من نعيم دائم في الآخرة. Dan di alam barzakh nanti semua orang akan dipertontonkan nasib mereka di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang saleh mereka akan diperlihatkan akan nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada mereka. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من السلف الصالحين ومن الصالحين إلى يومنا هذا إذا دنا منهم الأجل يفرحون به.
Jadi dikatakan para sahabat dan orang-orang yang saleh setelah mereka sampailah ke hari ini, mereka sentiasa bersedia dan gembira nak menyambut kedatangan ajal mereka. فلما حضر الوفاة لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت زوجه عند رأسه تصيح تقول وكرباه. Jadi dikatakan ketika Sayyidina Bilal hampir-hampir wafat, dia dipangku oleh isterinya dalam keadaan isterinya berkata alangkah dikatakan buruknya ataupun menyedihkannya apa yang berlaku pada hari ini. فنظر إليها وقال لها بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. Kemudian Sayyidina Bilal pun berkata, salah ucapan kau ni, ucaplah betapa alangkah bahagianya aku pada ketika ini kerana tak lama lagi aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, iaitu Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat yang lain. قال وأما العاصي إذا أراد أن يقدم على الله يعني دنا منه الوفاة فإن قدومه يكون كقدوم العبد الآبق على سيده. Jadi dikatakan kalaulah manusia itu orang yang asi, yang banyak melakukan kemaksiatan, maka keadaannya nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang hamba yang kita kata tidak taat kepada tuannya. Dikata seperti seorang hamba yang derhaka kepada tuannya ingin kembali bertemu dengan tuannya. العبد الآبق هذا عبد شارد هرب من سيده الذي يملكه ثم بحث عنه طويلا فلما وجده ماذا سيعمل به؟ سيعذبه وهو سيحزن وسيتألم. كذلك العاصي إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى وفارق هذه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يجزيه على ما كان يعصيه في الدنيا. Jadi dikatakan hamba yang melakukan maksiat ataupun manusia yang melakukan banyak kemaksiatan, apabila dia bertemu dengan ajalnya, maka keadaannya seperti hamba yang derhaka kepada tuannya, iaitu hamba yang telah hilang ataupun telah melarikan diri daripada tuannya, dicari-cari oleh tuannya, kemudian bertemu dengan tuannya. Kita bayangkan bagaimana keadaan hamba tu nak bertemu dengan tuan yang dikatakan dia nak bertemu dengan tuannya, dan bagaimana keadaan tuan dah dapat jumpa dengan hamba yang dicari-cari untuk tempoh yang lama. Jadi pastinya tuan yang dah jumpa hamba tersebut akan seksa dia, akan ikat dia, akan kurung dia. Begitu jugalah dengan keadaan hamba yang telah melarikan diri untuk tempoh waktu yang lama, dia juga akan dalam keadaan ketakutan dan keadaan sedih kerana ditangkap semula oleh tuannya. وكل واحد منا يحاسب نفسه. Jadi setiap orang tengok diri masing-masing. ماذا عمل من الصالحات وماذا اقترف من الأوزار. Jadi kita lihat sendiri amalan-amalan yang telah kita lakukan, berapa banyak amalan-amalan baik yang kita lakukan, dan begitu juga berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. وكل واحد منا يعرف ماذا اقترف. Dan kita sendiri tahu diri kita. Kita ni biasa kebanyak melakukan perbuatan yang baik ataupun buruk. فإذا عصى الله يتوب إلى الله. Jadi kalau kita lihat diri kita ni banyak bermaksiat kepada Allah, maka bertaubatlah kepada Allah. يستغفر الله. Mohon ampun daripada Allah. ما من معصية يرتكبها العبد إلا وتحتاج منه إلى التوبة والاستغفار. Jadi setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan, mestilah kita bertaubat dan berazam tidak ingin melakukan kembali perbuatan tersebut. لهذا كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Jadi Sayyidina Umar pernah berkata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab nanti, dan lihatlah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang. التاجر في كل عام يعمل جرد لبضاعته. Jadi seorang peniaga setiap akhir tahun dia akan buat audit, akan buat kira-kira
akaun dan juga barang-barang كي perniagaan. يعرف بكم باع وكم استفاد وكم رأس المال. Untuk dia kira berapa keuntungan dia, berapa banyak kuantiti barang yang telah terjual dan berapa lagi baki modal yang masih ada. ويحاول أن يكون في العام الذي بعد هذا الربح أكثر من العام الذي هو فيه. Setelah dia buat kira-kira, dia buat pula perancangan agar tahun depan keuntungannya lebih banyak daripada tahun ini. يحسب كل شيء اشتراه وكل شيء باعه. Semua benda dia akan kira, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. حتى الإبرة التي اشتراها يكتبها. Termasuklah dakwat yang digunakan untuk mencatat, itu pun dikira. ويحسب رأس مالها وفائدتها. Dikira modalnya berapa dan dikira juga berapa keuntungannya. هذا حال كل تاجر. Itu adalah tugas ataupun kerja seorang peniaga. وما أعظم التجارة مع الله تبارك في علاه. Jadi dan perniagaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dan lebih agung. فهي أولى من أن يحاسب الإنسان نفسه، يحاسب نفسه على ما قدمه لله وما قصر في حق الله. Maka perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini lebih utama dan lebih dikatakan lebih layak untuk kita kira, kerana lebih layak untuk kita kira setiap perbuatan yang kita lakukan, sekecil sama ada dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar, dan begitu juga dengan amalan-amalan kebajikan. لهذا سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هناك يوم آخر سيحاسبكم الله تبارك وتعالى فيه ماذا فعلت وماذا عملت ولماذا كذا ولماذا كذا، وقد قال الله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. Jadi sebab itulah Sayyidina Umar kata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi kira setiap amalan kita, tengok setiap amalan kita sama ada kebaikan ataupun keburukan, kerana satu hari nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak amalan yang telah kita lakukan, dan ini sesuai seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya sungguh kamu akan ditanyakan atas setiap nikmat yang diberikan. في يوم جاء النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله ولم يجد في بيته حتى تمرة يأكلها. Jadi pada satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam sedang kelaparan dan dicari makanan, dikatakan dan ketika itu tidak ada makanan walaupun sebiji kurma di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجاء سيدنا أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة فلم يجدوا ما يأكلونه فقدموا على رسول الله قالوا يا رسول الله أعندك ما تطعمنا به. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, tidak ada langsung makanan di rumah mereka walaupun sebiji kurma. Mereka pun datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ada tak bekalan makanan untuk kau kongsi bersama dengan kami? فقال لهم النبي لا يوجد عندي حتى تمرة واحدة ما في عندنا. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, di rumah aku ni tidak ada langsung makanan walaupun sebiji kurma. وهذا الحال الذي وصل إليه النبي باختياره فإنه زهد عن الدنيا وإلا فإن الله عرض أن تكون له الجبال ذهب فأبى قال أجوع يوما وأشبع يوم. Jadi kesukaran yang kita lihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kerana pilihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri yang pilih ingin zuhud, hidup di atas dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan ingin menjadikan dikatakan menjadikan gunung, menukarkan gunung kepada emas. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu dan berkata, aku ingin hidup sehari lapar dan sehari kenyang. فقال لهم النبي نذهب إلى حائط فلان ابن فلان ونطلب منه أن يطعمنا من بعض الرطب التي في شجره، عنده شجر من النخل، قال نطلب منه شيء من الرطب. فذهبوا إلى ذلك الرجل وطلبوا منه شيء من الرطب ففرح
بضيافته للنبي ولأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل لهم عنقودا من الرطب يأكلونه. Jadi kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kita pergi berjumpa dengan si Fulan bin si Fulan kerana dia ada kebun kurma, kita minta kurma separuh matang, dia ataupun dinamakan dengan rutab, kita minta daripadanya. Kemudian mereka pun pergilah bertemu dengan lelaki tersebut dan disambut dengan baik oleh lelaki tersebut, gembira kerana Nabi dan sahabatnya datang bertemunya dan dihidangkan setangkai kurma, setangkai rutab kepada mereka. فلما أكلوا وشبعوا نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليهم. Kemudian apabila mereka dah kenyang, dah selesai makan, baginda sallallahu alaihi wasallam pun lihat kepada mereka. وتلا عليهم قوله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sungguh kamu akan disoal, akan ditanyakan ke atas setiap nikmat yang diberikan. ثم قال لهم إن هذه الثمرات التي أكلناها سنسأل عليها يوم القيامة. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, semua ataupun setiap biji kurma yang kita makan, setiap buah kurma yang kita makan ini akan disoal di hari kiamat nanti. طعامنا makanan kita, ملبسنا pakaian kita, مشروبنا minuman kita, سيسألنا الله تبارك وتعالى عليه. Allah akan tanya satu persatu yang kita ambil dalam kehidupan kita. مع أنه من المباحات. Sedangkan maka semua perkara yang disebutkan ini perkara yang dibenarkan, yang dibolehkan untuk kita buat dalam kehidupan kita. ولكننا سنسأل عنه يوم القيامة. Tetapi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. لماذا أكلت في اليوم الفلاني كذا وكذا؟ Kenapa pada satu hari ini kau makan begini, kau makan makanan ini dan itu? بأي مال اشتريته؟ Daripada mana engkau dapat harta nak beli makanan tu? ماذا قصدت في أكله؟ Apa yang engkau niatkan ketika engkau makan? لماذا لبست كذا؟ Kenapa engkau pakai pakaian seperti ini? لماذا شربت هذا المشروب؟ Kenapa engkau minum minuman ini? وسؤال الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة أشد من عقابهم. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti lebih terseksa daripada menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. لأن العبد يستحي أن يقف بين يدي الله. Sebab kita sebagai hamba pastinya kita malu dan pastinya kita malu apabila dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. وهو ظالم لنفسه. Dalam keadaan kita ni telah menzalimi diri kita sendiri. كيف برجل جنى وافترى وعمل شيئا ثم أوقف أمام القاضي أو أمام مسؤول أو أمام حاكم يحاسبه، كيف سيكون حاله؟ Cuba kita bayangkan bagaimana keadaan kita yang telah melakukan kesalahan, kemudian dihadapkan di hadapan hakim ataupun dihadapkan di hadapan pemimpin pemerintah yang akan menyoal kita setiap perkara yang kita lakukan. سيشعر بالخوف والقلق. Kita akan takut dan gemetar. وسيتصبب بالعرق. Dan kita akan mandi peluh. وذلك من مخلوق. Itu kalau kita berhadapan dengan makhluk. فكيف بالخالق جل في علاه. Bagaimana kalau kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ودعاء الصالحين. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh pernah berdoa, Allahumma adkhilna al-jannah min ghairi hisab wala itab. Al-itab السؤال يعني لماذا فعلت. Kemudian dikatakan doanya adalah, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab dan juga tanpa disoal siasat. لهذا يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسبه الله. Jadi kita sebagai hamba, hitunglah, hisablah diri kita, lihatlah amalan kita sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا عمر وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
Bagi Sayyidina Umar berkata lagi, timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang nanti. فقد يعمل العبد أعمال كثيرة. Jadi kita ni manusia dah buat macam-macam perkara. من صلاة وصيام. Kita dah ada salat, kita ada puasa, صدقة. kita ada sedekah, حج. kita ada yang berpeluang buat haji. أعمال كثيرة جعلها الله تبارك وتعالى مضمار للخير عند العبد. Banyak amalan-amalan yang telah dilakukan dan semuanya adalah peluang yang Allah berikan kepada hamba ini untuk menambah amal kebaikan kita. ذكر تسبيح تلاوة قرآن. Berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran. ثم ينظر إلى أنه ما شاء الله من المصلين من الصائمين من الطائعين. Dia tengok diri dia ni, dia rasa aku ni dah solat, aku dah buat banyak amalan baik, aku ni dah banyak melakukan amal ketaatan. إلا أن لسانه لا تفتر عن الغيبة والنميمة والكلام على الناس. Tetapi lisan dia ni ataupun mulut dia ni tak boleh nak berhenti daripada mengutuk, bercakap buruk dan juga kita kata menghina orang lain. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. Jadi pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال لهم من المفلس. Ditanyakan kepada ditanyakan siapakah orang yang muflis. بطبيعة الأمر المفلس كما كلنا نعرفه هو الذي لا مال له. Muflis ni seperti mana yang kita sedia maklum bahawa orang yang dah tak ada harta langsung. يسموه رجل مفلس عنده ديون عادوا كمان. Jadi muflis ni dah lah tak ada harta langsung, kemudian ada hutang pula dengan ada hutang pula. فقالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم ولا دينار له. ما عنده لا درهم ولا دينار. رجل مفلس ما عنده مال. Jadi apabila ditanyakan siapakah yang muflis, maka mereka pun menjawabkan muflis itu adalah orang yang tidak ada harta, tidak ada dinar, tidak ada dirham. فقال لهم صلى الله عليه وسلم بل المفلس رجل يأتي يوم القيامة ومعه من الأعمال الصالحة كأمثال الجبال. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang muflis itu adalah orang yang datang adalah orang yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membawa segunung pahala amalan. الآن نحن ما نرى حسناتنا. Hari ini kita tak nampak pahala yang Allah berikan kepada kita. حجب الله علينا رؤيتها. Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan kita untuk lihat pahala tersebut. من أجل ما نغتر بها. Supaya apa? Supaya kita tak teruja dengan melihat pahala tersebut. الله أنا حسناتي مثل الجبال ما شاء الله كثير بدخل الجنة. Dia tengok amalan dia, pahala amalan dia ni setinggi gunung. Dia tahu, dia kata mesti dia akan masuk syurga. فأخفاها الله تبارك وتعالى عنك حتى لا تغتر بها فتتكل عليها من أجل أن تزيد في العبادة ويزيد لك في العمل والأجر والثواب. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan kita melihat pahala, kerana kalau kita melihat pahala kita akan bergantung harap kepada pahala sahaja, dan semangat dan tujuan kita hanya kerana nak mendapatkan pahala sahaja. Tetapi urusan pahala itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang Maha Pemurah yang akan memberikan kita pahala yang berlipat kali ganda. ثم لو رأى أحدنا أعماله أمثال الجبال قد يأتي إلى الآخر يقول له ما شاء الله شوف أنا حقي الحسنات كم منها أكبر من حقك فيرائي بها الناس ويعجب بها والعياذ بالله فتحبط تلك الأعمال. Kemudian kalau kita ni boleh tengok pahala kita, boleh jadi kita ni akan sombong dengan orang lain. Cuba kau tengok pahala aku ni lebih banyak daripada pahala engkau. Tanpa dia sedari bahawa kesombongan itu akan menghancurkan, akan membakar segala amalannya seperti mana api yang membakar kayu. وفي الحديث من عمل عملا وأشرك حديث قدسي من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia sertakan diriku dan juga ataupun dikatakan dia jadikan
diriku dan juga dan perkara yang lain sebagai tujuan dalam amalannya, maka aku tinggalkan dia bersama dengan kesyirikan tersebut. بعض الناس يصلي من أجل الناس تقول ما شاء الله عليه هذا يصلي. Berapa ramai orang yang salat semata-mata ingin mendapat pujian daripada orang, nak orang tengok dia ni orang saleh. هذا يصلي في الليل يبشر الناس ما شاء أنا أمس قمت الليل وصليت وقرأت كذا من القرآن وذكرت الله. يرائي الناس. Itu kalau dia buat depan orang lain. Kalau dia buat perkara itu dia kata dalam keadaan bersendirian, besok paginya dia nak cerita dengan orang. Dia kata semalam aku qiyamul lail, aku baca ini dan itu dan banyak lagi amalan yang aku buat pada waktu pagi. أو أنا أقرأ في اليوم كذا كذا من القرآن وفي الشهر أختم كذا كذا من المصاحف. Kemudian dia cerita lagi kepada orang lain, satu hari aku baca berapa juzuk Quran dan sebulan aku boleh khatam berapa kali. أنا أصوم اثنين وخميس، لما يصوم يدخل السورة أو يدخل المسجد يقول لهم أنا صائم، يبشر الناس كلهم بالأعمال. Jadi ataupun dia puasa pada hari Isnin dan Khamis, kemudian datang ke surau, dia nak bagi tahu semua orang yang dia puasa pada hari tersebut. يريد أن يمدحه الناس ويثنون عليه. Jadi tujuannya adalah mencari pujian daripada orang lain dan pujian dan sanjungan daripada orang lain. ويرونه صالحا. Dan dia nak orang tengok dia ni orang saleh. هذا الشخص يأتي يوم القيامة ما عنده أي عمل، يحبط الله جميع أعماله لأنه أشرك مع الله غيره. Jadi orang seperti ini dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak ada apa-apa ganjaran amalan, kerana dia telah pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, telah pun menyertakan perkara lain ataupun tujuan lain di dalam amalannya. أمرنا الله تبارك وتعالى أن تكون عبادته خالصة له تبارك في علاه. Allah Subhanahu wa taala inginkan hamba-Nya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan apa juga dalam amalan dalam kehidupan mereka. يقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan diperintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. فيخلص الإنسان في أعماله لله حتى لا يدخله الرياء فيحبط الله ذلك العمل. لذلك أحجب الله عنا رؤية الأعمال. Jadi disebabkan itulah kita tidak dibenarkan untuk ataupun kita tidak kita tidak nampak pahala amalan kita di atas dunia ini, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita sombong ataupun meletakkan tujuan lain di dalam amalan kehidupan, di dalam amalan kita. فتأتي يوم القيامة وترى أعمالك من الصلاة من الصيام من الصدقة من الحج من الزكاة من الأعمال الخيرة كأمثال الجبال. Jadi di hari akhirat nanti barulah kita nampak amalan pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Kita tengok pahala solat kita, puasa, zakat, sedekah dan juga haji kita dikatakan setinggi gunung. لكن بعض الناس يأتون يوم القيامة ومعهم هذه الحسنات الكثيرة العظيمة ومع ذلك سماهم النبي بالمفلسين. Tetapi ada sebahagian orang yang datang ataupun dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membawa segunung pahala ganjaran, tetapi dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang muflis. لهذا لما سأل من المفلس قالوا من لا مال له من لا دينار ولا درهم له قال لا المفلس رجل يأتي يوم القيامة وأعماله مثل الجبال. Disebabkan itulah pernah dikatakan baginda bertanya kepada mereka, siapakah orang muflis? Mereka berkata, orang yang tidak ada dinar ataupun dirham, tidak ada harta. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan bukan itu yang aku maksudkan, bahkan mereka yang muflis itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa segunung pahala amalan. إلا أنه اغتاب هذا وسب هذا وظلم هذا فتؤخذ من حسناته وتعطى لمن اغتابهم لمن سبهم لمن ظلمهم فلا يبقى معه شيء. Tetapi dia ni suka mengumpat, suka mengutuk, suka menghina orang lain, suka menzalimi orang lain, maka diambil satu persatu amalannya diberikan kepada orang-orang tersebut sehinggalah habis amalannya. ثم بعد أن تنتهي هذه الأعمال الكبيرة يأتي بعض الناس يا رب أنا هذا اغتابني.
Kemudian setelah pahala ganjarannya dia habis, ada lagi orang yang datang, wahai Tuhanku, dia ni dah pernah mengumpat aku, هذا سبني dia ni dah mencaci aku, هذا ظلمني dia ni dah menzalimi aku. ما عنده أعمال نعطيكم Dah tak ada lagi amalan yang boleh dipindahkan kepada orang tersebut. ذات أعماله كلها قد وزعناها Habis dah amalan dia semua diambil oleh orang lain. فيأخذ الله من سيئاتهم وذنوبهم ومعاصيهم ويعطيها له. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala pun ambil dosa-dosa orang yang diumpat, yang dihina, dizalimi, diberikan kepada orang tersebut. لهذا الإنسان يحاسب نفسه ويزن أعماله حتى لا يقع في هذا الحرج الكبير يوم القيامة. Jadi sebab itulah kita perlu meneliti dan melihat amalan-amalan dalam kehidupan kita supaya kita tidak mengalami kerugian yang besar di hari kiamat nanti. ما ينفع الندم بعد ذلك. Kalau dah hari kiamat nanti dah tidak ada guna penyesalan. الناس في عالم البرزخ Manusia di alam barzakh nanti, عندما يروا مصيرهم في النار، apabila mereka tengok mereka ini akan dihumban ke dalam neraka. لأن العلماء يقولون أن العذاب في القبر عذاب معنوي وليس عذاب حسي. Jadi para alim ulama sebahagian mereka berkata bahawasanya azab di dalam kubur adalah azab berbentuk maknawi, bukannya azab secara fizikal, hissi. ما معنى عذاب معنوي؟ Apa maksudnya azab secara maknawi? يعني أن نفسيته تعذب ويخاف مما يريه الحق تبارك وتعالى مقعده في النار. Jadi maksud azab maknawi itu adalah dia disiksa dari dalam. Jiwanya itu tersiksa kerana diperlihatkan azab api neraka yang dikatakan yang akan diterima di hari kebangkitan nanti. النبي لما عرج به إلى السماء Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj ke langit, ورأى تارك الصلاة كيف عذابه. baginda nampak orang yang meninggalkan salat, dikata baginda nampak bagaimana orang yang meninggalkan salat diazab. وآكل مال اليتيم كيف عذابه. Baginda melihat bagaimana orang yang makan harta anak yatim diazab. آكل الربا كيف عذابه. Baginda lihat bagaimana orang yang makan riba diazab. الزاني كيف عذابه. Bagaimana seorang penzina diazab. عرضت عليه صور العذاب، هو حتى تارك الصلاة عرض عليه وعاد الصلاة ما فرضت. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan satu persatu, dikatakan pelaku-pelaku maksiat diazab, diperlihatkan bagaimana cara mereka diazab, termasuklah orang yang meninggalkan salat, sedangkan ketika perjalanan mi'raj baginda belum lagi terima kefarduan salat. كذلك العاصي في قبره يعرض له عذابه في جهنم. Begitulah keadaan orang, begitulah keadaan kita apabila dah di ke bumi kan, sudah kita kata dah meninggal, di dalam kubur nanti kita akan diperlihatkan azab-azab di dalam neraka. فيشعر بالخوف والحزن والقلق. Jadi kita akan takut, gemetar dan sedih dengan nasib kita. ويقول ربي ارجعون. Kemudian kita pun mulalah nak merayu, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. يا رب ارجعني إلى الدنيا. Ya Allah, kembalikanlah aku ke atas dunia. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Mudah-mudahan aku akan lakukan, aku berharap aku akan melakukan amal saleh pada waktu yang diberi. قال أنا أوعدك يا رب الآن لو رجعتني إلى الدنيا بعمل صالحات وحسنات وقربات وبترك المنكرات. Dia kata orang yang dah meninggal ni, dia akan kata apa? Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan lakukan segala jenis amalan ketaatan, pendekatan diri, dan aku akan tinggalkan semua amalan-amalan mungkar. لكن الله يرد عليه بقوله كلا كلمة هو قائلها. الله يقول له كلا، ما في عد رجعة، خلاص انتهت الدنيا بالنسبة لك، فاتك العمل الصالح. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak sekali kamu akan dikembalikan. Kamu dah tempoh yang diberikan kepada kamu telah pun tamat, kamu tidak akan ada lagi peluang untuk kembali ke atas dunia. لهذا كان بعض الصالحين يعاتبون أنفسهم في الدنيا. Disebabkan itulah orang-orang saleh mereka menghukum diri mereka sendiri di atas dunia. كان أحد الصالحين يدعى يزيد الرقاشي. Jadi ada seorang hamba Allah saleh yang bernama Yazid Raqashi. يعظ نفسه كل ليلة. Dia menyesali perbuatannya setiap malam. عندما يجد نفسه تكاسلت
وتباطأت في الطاعة apabila dia tengok dirinya dikatakan malas nak buat amalan pada hari tersebut, إن شاء الله بعد الأذان نواصل. insya-Allah kita sambung selepas azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا وبدع الشر والشر. الحمد لله رب العالمين، الله بارك وصلى عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا أن أحد الصالحين يدعى يزيد رحمه الله تعالى كان دائما ما يحاسب نفسه عندما يجد من نفسه شيء من التكاسل والتقاصر عن الطاعة. Jadi dikatakan ada seorang hamba Allah saleh yang bernama Yazid, yang mana dia ni sentiasa menghisap dirinya, yang menghukum dirinya ketika dia lihat dia ni banyak ketika dia lihat dirinya malas dan juga tidak melakukan amalan ketaatan pada hari tersebut. فيقول لنفسه: يا يزيد
من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ الآن تتكاسل عن الصلاة، إذا مت أنت من الذي بيصلي عنك؟ Jadi dia katakan dalam menghukum dirinya tu dia berkata, wahai Yazid, kalau engkau ni malas nak salat, يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ selepas kau mati nanti siapa yang nak solatkan kau dengan siapa yang nak tolong kau solat, dan begitu juga dengan puasa. يا يزيد من ذا يتصدق عنك بعد الموت؟ Wahai Yazid, siapa yang nak bersedekah untuk engkau bagi pihak engkau ketika engkau sudah meninggal? فيحث نفسه أنه الناس بعد الوفاة تنساك. Dia ingatkan diri dia sendiri bahawasanya apabila dia dah meninggal, orang yang hidup di atas dunia ini akan lupakan dia. ولو واحد قال ولده قام بيصلي لأبوه كثير من الأبناء قد يغفلوا عن آبائهم. Jadi anak, termasuklah anak-anak sendiri pun susah nak buat amal ibadah untuk ayah-ayah mereka. هل يصح أن يقضي الابن عن أبيه مثلا الصلوات التي تركها؟ Jadi ada persoalan, adakah anak boleh qadhakan salat untuk ayah mereka أو الصيام الذي تركه؟ ataupun puasa untuk ayah mereka? قال الفقهاء في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء. Jadi pada dalam masalah ini ada perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. فمنهم من قال بجواز أن يصلي الابن عن أبيه أو البنت عن أبيها أو أي قريب عن قريبه أن يصلي عنه ما فاته وكذلك يصوم عنه ما فاته. Jadi sebahagian fuqaha kata seorang anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, mereka boleh qadhakan semula untuk ayah mereka ataupun untuk kerabat mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka. وقال بعض الفقهاء بدل الصلاة والصيام تكفي أو تجزئ عن ذلك الصدقة يتصدق عنه. Dan sebahagian fuqaha lagi berpendapat boleh kita bayar sedekah, kita keluarkan harta dengan niat sedekah menggantikan puasa dan juga salat yang ditinggalkan oleh orang tua kita. وهذا عما فاته ما تركه في دنياه من صلاة والصيام. Jadi itu untuk amalan-amalan puasa, salat yang ditinggalkan ketika dia masih hidup. أما أن تصلي صلاة له منك تطوعا، قال أبي توفي أو أمي توفيت بصلي عنهم، هم لم يتركوا الصلاة ولكن الآن بزيد من حسناتهم بصلي عنهم، ما يجزئ ذلك. Tapi kalau kita nak buat salat tambahan untuk mak ayah kita, mereka tak pernah tinggalkan salat, cumanya kita nak tambah pahala mereka dengan buat salat, dengan kita lakukan salat di atas dunia, maka amalan seperti itu tidak dikira ataupun tidak dibolehkan dalam agama kita. إنما يجزئ الدعاء لهم وقراءة القرآن لهم وبعض الأذكار والأوراد لهم كالتسبيح والتهليل وإهدائها لأرواحهم. Jadi salat yang kita buatkan ini pahalanya tidak sampai kepada mereka, tetapi kalau kita buat amalan zikir, buat amalan tasbih, buat amalan baca Quran, dan kita niat hadiahkan kepada mereka, maka pahala itu sampai kepada mereka. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر وولد صالح يدعو له. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, kalaulah dikatakan apabila anak Adam itu mati, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3, dan salah satunya adalah doa daripada anak yang saleh. ولكن قد ينشغل الأبناء على الآباء في هذه الدنيا. Akan tetapi mungkin anak dia akan lupa dikatakan nak buat kebaikan untuk ibu, diniatkan untuk ibu bapa mereka di atas dunia. فكثير من الأبناء انشغلوا عن آبائهم وهم أحياء فلا يزوره إلا في المناسبات أو الأعياد. Berapa ramai anak yang lupakan ibu bapa mereka walaupun ibu bapa mereka masih lagi hidup di atas dunia ini. Mereka hanya ziarah, mereka hanya jumpa ibu bapa mereka ketika ada perayaan-perayaan ataupun hari-hari istimewa sahaja. ولا يواسي والديه ولا ينفق عليهم حتى النفقة الواجبة. Mereka tak bantu dan tidak beri nafkah kepada ibu bapa mereka, sedangkan anak ada tanggungjawab beri nafkah yang wajib kepada ibu bapa mereka. مشغول في هذه الحياة فتمر عليه السنين وهو في غفلة عن والديه. Terlalu sibuk dengan urusan dunianya sehingga mereka lupakan ibu bapa mereka. لكن مع زوجته
Tetapi kalau dengan isteri dia, مع أولاده dengan anak-anak dia, بار بهم. seolah-olah dia ni suami, dia kata orang suami misalnya yang bakti dengan anak dan isterinya. مع أمه وأبيه مقصر. Tapi kalau dengan ibu bapa dia ambil remeh dan tidak, dikatakan tidak ambil berat, ataupun dikatakan lakukan dengan lebih kurang, dikatakan tidak terlalu pedulikan ibu bapa mereka. ولا يتذكر أنه في يوم كان تحت نفقتهم وكنفهم. Dia lupa sewaktu dia kecil, mereka inilah ibu bapanya lah yang tanggung dan beri nafkah kepadanya. فيحذر العبد أن يعصي والديه ويتركهما. Jadi berjaga-jagalah jangan sampai kita ini derhaka kepada ibu bapa kita dengan meninggalkan dan tidak pedulikan keadaan ولا mereka. يعذر الإنسان قط في التقصير مع والديه. Tidak ada satu pun perkara yang boleh dijadikan alasan ataupun keuzuran untuk kita derhaka dengan ibu bapa kita. ما ينفع تقول أوه أنا مشغول ما أقدر أزورهم ما أقدر أسأل عنهم. الآن حتى الجوال ممكن كل يوم تكلمهم. Alasan yang kita sering kali gunakan, aku sibuk dengan urusan kerja, nak uruskan rumah tangga, anak isteri, itu tidak terpakai dengan ibu bapa kita kerana kita hari ini ada handphone. Boleh kita telefon dia setiap hari, tanyakan khabar dan keadaan mereka. ما أقدر أساعدهم وأنفق عليهم. طيب أنت تنفق على أولادك وعلى زوجتك فإن والديك لا يحتاجون الكثير منك بل القليل اليسير يفرحهما ويدخل السرور على قلبيهما. Kalau kita kata kita tak mampu nak bantu mereka daripada segi kewangan, kita ada nafkah yang kita sediakan, setiap hari kita sediakan untuk anak dan juga isteri kita. Ibu bapa kita ni taklah memerlukan sebanyak yang kita nafkah beri kepada anak dan isteri kita. Cukup sedikit dah, cukup dengan nilai yang sedikit sudah pun menggembirakan dan membahagiakan mereka. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين. Ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya keredaan Allah itu pada redha kedua ibu bapa. حتى لو تصلي في الصف الأول Walau dikatakan kalaulah kita ni orang yang salat di saf yang pertama, وتصلي بالناس إمام, ataupun kita jadi imam pimpin salat, سبح الله باليوم آلاف, kita ni bertasbih kepada Allah ni beribu-ribu kali, ختم المصحف كل يوم, kita khatam Quran setiap hari, لن يرضى الله عنك إلا إذا رضى الوالدين عنك. Allah tetap tidak akan redha kepada kita jika ibu bapa kita tidak redha kepada kita. وسخط الله في سخط الوالدين. Dan ingatlah bahawa kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa kita. إذا غضب الوالدين عنك فإن الله تبارك في علاء يغضب عنك. Jika ibu bapa kita marah ataupun kita kata dikatakan murka dengan kita, marah dengan kita, maka Allah juga murka dengan kita. وكثير من الناس مقصرين مع والديهم. Ramai orang yang tidak terlalu pedulikan ataupun tidak terlalu ambil berat tentang tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. ونحن في آخر العام. Dan kita ni berada di penghujung di hujung tahun. لا تجعل الله يختم عامك ويدخل عام آخر وهو ساخط عنك وغاضب لغضب والديك وسخطهما. Jangan sampai tahun ini berlalu dalam keadaan Allah murka dengan kita dan kita masuk tahun baru dalam keadaan Allah benci dan murka dengan kita. الأعمال بخواتيمها. Baginda disebutkan bahawasanya amalan dikatakan suatu amalan itu diukur pada khawatimnya. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بخواتيمها فلا تختم عامك هذا بعمل سيء. Jadi amalan seseorang itu dilihat pada penutup ataupun pada pengakhirannya. Jadi janganlah jadikan akhir tahun ini dikatakan dicemari dengan kemurkaan dan juga amalan-amalan buruk yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. اليوم نحن في 29 من ذي الحجة. Jadi hari ini 29 Zulhijjah. وغدا 30 من ذي الحجة. Besok 30 Zulhijjah. فلا تجعل هذا العام ينصرم عليك وأنت على كبيرة من الكبائر. Jadi jangan
biarkan tahun ini berlalu dalam keadaan kita melakukan dalam keadaan kita bergelumang dengan dosa-dosa yang besar. وهي عقوق الوالدين Di antaranya adalah durhaka kepada ibu أو bapa, قطيعة الرحم ataupun kita putuskan hubungan silaturahim, أو ارتكاب شيء من المحرمات والمنكرات. ataupun kita buat perkara mungkar ataupun perkara yang diharamkan. اجعل عامك يختتم بالطاعة. Jadikanlah penutup tahun kita tahun ini adalah dengan kebaikan dan amalan saleh. من كان مقصرا مع والديه فليبرهما. Siapa yang selama ni dikatakan tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapanya, maka mulalah pada hari ini laksanakan dan tanyakan perkhabaran ibu bapa mereka. ومن كان قاطعا لرحمه فليصلها. Dan siapa yang pada hari ini telah memutuskan hubungan dengan keluarganya ataupun silaturahim, maka sambunglah semula hubungan tersebut. فكم من أخ لا يكلم أخاه. Berapa ramai pada hari ini berapa ramai adik-beradik yang sudah tidak bertegur sapa, أو لا يكلم أخته. ataupun sama ada adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik أو perempuan, بينه وبين خاله وعمه قطيعة. ataupun dia dah lama tak berhubung ataupun kita kata dah memutuskan hubungan dengan pak cik dan mak cik di sebelah mahnya. الأرحام معلقة بساق العرش. معلقة بساق العرش. Jadi dikatakan bahawasanya silaturahim itu tergantung di tiang aras ataupun dikatakan di kaki aras. يقول الله لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menghubungkan silaturahim, maka aku akan bina hubunganku dengannya, dan siapa yang putuskan hubungan silaturahim, maka aku putuskan hubunganku dengannya. نختم عوامنا بالطاعة. Jadi tutuplah tahun dikata akhirilah ataupun tutuplah tahun ini dengan amalan taat. يقولون العمر ساعة. Diumpamakan umur itu hanya seperti sedetik ataupun satu tempoh masa yang singkat sahaja. فاجعلها طاعة. Maka hiasilah umur kita dengan taat. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم هذا العام بالخير والبركة والأنوار وصلاح الظاهر والباطن، وأن يكرمنا وإياكم بختام هذا العام بتغير الأحوال إلى أحسن حال. يصلح أحوالنا يشفي مرضانا يعافي مبتلانا، يغفر لمذنبنا يتوب علينا، يجعلنا من عباده الصالحين، ينصر أخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي سائر أرضه أجمعين على أعدائه أعداء الدين، يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال، يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين الغلاء والبلاء والقحط والجور والظلم والإفك والخزايا والرزايا والبلايا والأمراض والأسقام والإحن والمحن والفتن ومضلات الفتن والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن. واجعل العام الذي يقبل علينا عام خير، عام نور، عام بركة، عام انتصار للإسلام والمسلمين، صلاح للأحوال، يوسع لنا فيه بالأرزاق والأخلاق والأذواق، واجعلنا من عباده الصالحين الموفقين للخيرات في الظاهر والباطن، واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Diakhiri dengan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan tahun ini ditutup dengan amalan kebaikan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saya mohon maaf di atas kekurangan saya dalam terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.